Saksikan Toy menipu, Mama Zara bersuara, apa sebenarnya berlaku? Dalam prosiding inquest yang semakin memuncak, satu keterangan saksi mencetuskan persoalan besar. Saksi mendakwa dirinya disekat, menunjukkan gambar diary, menyerahkan sumbangan. Tetapi Mama Zara muncul di Facebook menafikan semuanya. Adakah ini hanya salah faham atau ada sesuatu yang cuba disembunyikan? Saksi menipu, misteri diari dan kontradiksi keterangan. Ini merupakan hari ke-48 prosiding inquest kematian Allahyarhamah Zara Khairina. Dalam sesi ini, saksi ke-55, seorang warden asrama, Puan Nur Asimah, memberikan keterangannya. Latar belakang saksi nampak biasa. Seorang guru, warden, bertanggungjawab terhadap kebajikan pelajar. Namun, segalanya berubah apabila perbualan antara saksi dan ibu mangsa, Mama Zara, diceritakan dalam kamar mahkamah dan kemudian dibalas sendiri oleh Mama Zara di Facebook. Di sinilah bermula kontradiksi yang mengundang persoalan. Saksi menggambarkan beberapa interaksi penting dengan Mama Zara. Antaranya, 1. Mama Zara tanya pasal buku diary Zara di hospital. 2. Saksi kata dia ada tunjuk gambar diary berwarna hijau dan ungu. 3. Saksi mendakwa nombornya telah diblok oleh Mama Zara. 4. Ketika lawatan 22 Julai, saksi kata tiada permintaan buku dari Mama Zara. 5. Sumbangan RM600 diberikan kepada keluarga. Semuanya kedengaran teratur seperti satu kronologi kemas. Tetapi, tidak lama selepas itu, komen Mama Zara tular di media sosial. Kemunculan komen Mama Zara. Saya tiada blok handphone saksi ni, memfitnah lagi dia. Tiada langsung dia tunjuk gambar diary dengan saya semasa di hospital. Tolong jangan mengular bah kalau bercakap tu. Minta maaf apalah, meninggi suara adalah masa tu. Ada beberapa saksi lain turut mendengar di rumah saya ketika itu. Dalam satu kenyataan ringkas, beberapa poin penting terus bercanggah dengan keterangan saksi. Perbandingan. Keterangan saksi, komen Mama Zara. Mama Zara blok nombor, saya tak blok sesiapa ataupun saya tak blok sesiapa. Saksi tunjuk gambar diary. Tiada langsung dia tunjuk gambar apa-apa. Pihak sekolah minta maaf. Tiada minta maaf, malah meninggi suara. Kontradiksi kronologi ini menimbulkan persoalan besar. Siapakah yang sebenarnya keliru? Atau ada pihak yang tidak berkata benar? Kenapa wujud kontradiksi? Ada 3 kemungkinan, sekadar analisis neutral berdasarkan percanggahan yang timbul. 1. Salah ingat atau miskomunikasi. Saksi dibebani tugas, tekanan kerja, trauma kejadian mungkin menyebabkan kesilapan ingatan. 2. Persepsi berbeza pada situasi sama. Mungkin saksi merasakan dia memohon maaf, tetapi penerimaan Mama Zara berbeza. 3. Atau ada sesuatu cuba diselewengkan. Keterangan mengenai diary Zara menjadi fokus kerana ia dianggap rutin tulisan yang mungkin menyimpan petunjuk penting sebelum kematian. Apabila saksi berkata ada menunjukkan gambar tetapi Mama Zara menafikannya, ramai tertanya-tanya, jika benar tiada gambar ditunjukkan, dari mana datangnya cerita itu? Jika benar fail diary itu wujud, di mana ia sekarang? Misteri diari Zara. Diari peribadi Zara dianggap amat penting oleh keluarganya. Ia mungkin mengandungi clue, tekanan atau catatan harian yang berkait dengan keadaan emosi akhir hidupnya. Namun, wujud persoalan besar. Jika diari telah ditemui oleh sekolah, kenapa tidak diserahkan kepada keluarga? Siapa sebenarnya hentikan proses penghantaran itu? Adakah pihak sekolah menyimpan salinan? Atau tiada diari langsung seperti didakwa Mama Zara? Pertanyaan demi pertanyaan, tetapi jawapannya masih kabur. Naratif dramatik, apa yang dipertaruhkan?
Dalam inkuas seperti ini, setiap kenyataan saksi membawa implikasi. Kontradiksi kecil boleh menjadi petunjuk besar atau mungkin sekadar kesilapan biasa. Tetapi apabila ia melibatkan mangsa remaja, seorang ibu yang mencari jawapan dan diary yang belum ditemui, persoalannya, siapa yang perlu